Sekejap. 1 minit. InsyaAllah 1 minit ni ilmu akan sampai kepada anda. Saya just nak bagi satu short clearance berkenaan dengan ilmu wasiat, hibah dan juga faraid. Wasiat adalah bahagian di mana 1/3 daripada harta kita boleh serahkan kepada siapa-siapa yang kita nak. So dalam wasiat tu ada yang kata 2/3 lagi tu pergi ke mana? 2/3 tu adalah faraid. 1/3 itu adalah bahagian yang kita boleh serahkan kepada siapa-siapa yang kita nak. Kita boleh bagi kepada anak-anak yatim ataupun kepada anak angkat kita contoh. Okey, faraid pula adalah bahagian yang dah pun disebut dalam Quran, yang mana bahagian akan diperoleh kepada waris-waris yang kita tinggalkan, keluarga kita. Nanti boleh semak dalam Quran. Dan yang ketiganya adalah hibah. Hibah ni adalah harta kita yang kita boleh hadiahkan kepada sesiapa saja yang kita nak. Yang penting sekali harta tu hak milik kita. Okey, macam contoh kita ada rumah, kita ada kereta yang dah habis bayar, kita boleh hadiahkan kepada sesiapa sahaja. Kalau ikut by law sekarang, kita kena buy bertulis lah, black and white. Tapi kalau ikut dulu, tak perlu. Ada penerima, ada pemberi, ada barang dan juga ada ijab dan kabul.